Untuk rakan sahabat belum tahu yang tak kenal lagi, ini adalah pokok mulberry. Apa sebab sekali lah pemangkasan. Apa tujuan? Untuk menghasilkan buah. Pemangkasan dibuat adalah untuk menghasilkan buah, yang mana bila mana keluar daun baru, maka putik buah pun akan turut sama keluar. Bila keluar daun baru, maka keluar juga buah baru. Perangai pokok mulberry ni dia keluar buah semasa keluarnya daun. Bila keluar daun dia, maka keluar jugalah putik buah mulberry. So bila saya buat pemangkasan ni, nanti bila keluar daun baru, maka putik buah baru pun turut sama keluar. Ini bermakna kita boleh setting untuk bulan berapa, tarikh bila untuk kita boleh menikmati buah mulberry. Sekarang kalau ada saya buat pruning pada hari 20 hari bulan Mac, maka lebih kurang 40 hari kemudian, bermakna mungkin dalam 30 hari bulan April nanti saya boleh makan buah mulberry. Lebih kurang 40 hari lah ataupun 30 hari lah bermula tarikh keluarnya daun baru. Selepas tu kita boleh menikmati buah. Okey, ini dia. Jom kita ke tempat lain saya. Terima kasih kepada semua sahabat kita yang sudi tengok live saya untuk seberapa ini. Ini alhamdulillah cuaca mendung, so saya berwarna untuk buat gerak kerja pruning ataupun pemangkasan. Ini line 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 line 5 dengan line 6 ni saya akan buat pruning ya, insyaAllah beres. Nanti follow lah masa-masa saya akan buat live bila masa berbuah nanti. Dijangka dalam 30 hari ni 10 hari bulan, hari ni 20 Mac, so 20 April, mungkin 30 April nanti kita boleh menikmati buah mulberry. So hari ni agak kecil lah pemangkasan. Okay. Pokok mulberry mudah, sangat mudah untuk kita menikmati buah dia. Selepas saya buat pemangkasan ni, bukan 2 minggu, bila keluar daun baru, maka turut sama keluarnya putik buah mulberry. Okay. Mulberry memang mudah. Dia macam lebih kurang pokok pokok anggur jugalah. Lebih kurang sama, tapi tak sama. Lebih kurang lebih. Itu dia. Antara ramai menonton ni, siapa juga minat ataupun minat untuk menikmati buah mulberry, boleh komen saya.
beres. Terima kasih kepada Shady, Maria, walaupun tengok sekejap tak apa, terima kasih ya. Saya nak teruskan kasih mata saya untuk browning ni. Saya fokus yang ni. Lepas saya browning, saya akan bawa baja. Dah habis browning ni, kita bawa baja untuk buah. Baja untuk buah. Saya fokus mulberry lah. Saya punya taman ni fokus tanam pokok mulberry dengan beberapa pokok bunga. Cuma yang kok utama saya adalah pokok mulberry. Macam bunga ni adalah sampingan saja, selingan-selingan. Paling bagus kalau kita pruning ni, timing dia jatuh musim berbuah waktu waktu panas, lagi bagus. Kalau ini tu hari 12 bulan kan, kita kediakan 30 April panas, memang buah cantik lah. Buah dia memang cantik dan manis. That's why sekarang tadi kita boleh setting untuk dia berbuah pada waktu macam mana. Cuma kalau nak best lagi, kalau nak mampu kan, anda buat kanopi teduhan supaya tak nak hujan. Sebab kalau sekiranya semasa dia berputik tu buah keluar merah-merah kerana hujan, buah dia tak akan tak akan menarik lah, tidak akan berkualiti. Contoh macam ni. Ni saya pruning, saya timing untuk berbuah sekarang ni lah ni. Nampak dah ni? Ni buah ni saya timing untuk ni sekarang, mungkin 10 hari lagi daripada merah dia akan bertukar kepada warna hitam, boleh makan. Ini saya membuat pruning timing dia untuk berbuah, untuk boleh makan mungkin pada 30 hari bulan Mac. Sebab saya pruning dalam bulan 2 baru ni, sekitar 15 hari bulan 2. So dia dah nak boleh nak masak lah, tunggu dia hitam lah. So mulberry ni dia kena manisnya bila dia betul-betul hitam, barulah buah dia manis. Kalau merah itu memang masam lah, tapi kita boleh makan dengan garam. So line ni saya pruning, saya target untuk 30 hari bulan April. So lebih kurang 30 hari memang boleh menikmati buah mulberry.
Ini kelebihan pokok mulberry. Kita boleh setting untuk dia masak dalam bulan berapa. Okey. Yang ni saya share tentang cara pembentukan dahan. Yang ni saya buat dalam bentuk macam kanopi. Macam kanopi yang ni. Tuduhan ya. Yang ni saya design, saya buat melengkung. Macam bumbung lah, macam bumbung macam bumbung macam tu. So dia bila ada daun, dia memang redup. Kita boleh santai. Di bawah kanopi daun pokok mulberry. Kalau ada yang komen, kalau tak baca maafkan saya. Cuma saya punya video tu ni kelabu sebab apa? Sebab saya guna kamera cak ayam. Kalau saya rezeki nanti saya beli kamera yang mahal sikit untuk hasilkan video yang menarik, yang tajam. Yang tajam, clear, cantik, insya-Allah. Kepada rakan sahabat yang selalu follow, tahulah perkembangan kepada kebun taman mulberry saya. Bermula daripada zero, daripada tak menarik, daripada kosong tanah ni, semak tanah ni akhirnya jadi macam ni. So aktiviti pruning kita buat santai saja. Baca nama Rais apa ni, Aiza Biru Zaharudin, terima kasih. Mamas pada Moki, terima kasih semua. Mungkin ada daripada luar negara, ada tulisan Cina tu, mungkin ada luar negara. So thank you very much lah. Thank you very much because you are sudi apa bahasa Inggeris? Sudi untuk menonton live saya yang tak ada live daripada taman ataupun taman mulberry saya. Untuk masalah semua daun dia ni, dia tahu lah. Saya tahu okey lah. Dia tak tahu lagi mungkin Kak Long ataupun Ahmad tak tahu. Su ke tak tahu lagi. Daun dia ni yang muda ni kita boleh gulai lemak. Okey. Ataupun kita boleh gulai cecah dengan budu boleh. Kalau anda ada arnab, boleh bagi ke arnab. Kalau anda ada ulat sutra, boleh bagi pada ulat sutra. Daun dia kalau kita jemur kering, kita boleh buat dia teh lah. Saya cakap pasal apa? Lidah kata apa? Pecah lidah. So pedih sikit. Nampak tak? Ini dah. Ni. So hari ni mendung, saya peluang untuk saya buat pruning.
buat pemangkasan. Kalau panah susah juga kan. Inah pada Marini, siapa lagi nama ni, Bukhari pun ada, terima kasih. Kalau puan tengok mungkin satu saat pun okey lah. Dengan level saya yang tak seberapa ni, bagi saya walaupun sahabat-sahabat tengok sekejap saja, bagi saya okey lah. Bagi level saya kan, level kita yang orang biasa ni, rasa hebat lah, bersyukur lah. Nanti bila dah berbuah nanti, mungkin dalam 30 April nanti saya akan olah lagi. Ini line 1, 2, 3, 4, line 5 dan 6 line 5 dan 6. 1, 2, 3, 4. Yalah. Line 5 dengan 6. Ni okey dah, hisap ni. Ni dah okey ni. Habis togel, tinggal batang je. Nanti saya akan share nanti pula cara-cara nak bentukkan dia punya dahan koran ataupun julai dia ni. Ada beberapa teknik yang kita boleh buat mengikut sesuai tempat dan juga apa kita suka lah. Ada banyak cara lah. Yang ni saya buat lebih tekan kopi lah untuk dengan sahabat-sahabat yang baru join live saya. Saya kenal kalian mungkin tak kenal, mungkin Putera ke, mungkin Akidin ke, mungkin dah 56 first time bersama saya kenalkan saya Sabri Ibrahim CKM, live daripada kampung Kalokuban Jabi, Jertih Terengganu. Terima kasih kerana sudi menonton live saya tak seberapa ini. Kalau ada yang komen tak nampak, maafkan saya lah. Sebab saya ni bila dia panas dia gelap, tak nampak. Azman 8111, terima kasih. Sebab saya kamera ni kamera murah, kamera yang murah sahaja. InsyaAllah bila ada rezeki nanti, saya pakai yang berkualiti lah insyaAllah, untuk dapatkan kualiti yang baik pada gambar atau video yang saya buat. Sebab saya tahu manusia suka tengok sesuatu yang menarik, sesuatu sama ada video ke apa ke, yang menarik lah. Barulah boleh berjaya untuk menarik orang tengok. Tapi tak apa ya, untuk tahap tu kita perlu bermula dulu dengan apa yang telah ada dalam kita. Ya, tak perlu tunggu sempurna nak buat, tak payah ya, kita buat bermula dengan apa yang telah ada dalam kita. Tak nama siapa nama tu tak nampak lah. Jangan tunggu kita nak sempurna baru nak buat, tak payah. Semua orang yang hebat sekampung bermula dengan kosong, dengan kurang. Bermula dengan do'if dahulu.
Betul tak kan? Betul kan insya-Allah. Apa cakap? Setuju ke tak setuju? Setuju ke setuju? Terima kasih semua yang sudi menonton live saya daripada taman mulberry saya. Okey, terima kasih. Saya Sabri Ibrahim KM untuk malam Encik Ibrahim. Siapa ni? Hasinah, Hasmi Zubaidah dan sebagainya. Terima kasih. Dalam ramai ni siapa yang ada tanam pokok mulberry kat rumah? Boleh komen saya. Siapa ramai menengok ni kan? Mungkin siapa, mungkin Marizam Jaafar ada tanam pokok mulberry kat rumah ke? Ada. Minta komen ada. Kalau tak ada, komen tak ada. Okey, ya. Tengok insya-Allah dalam bulan 30 hari bulan April, saya kat ulas di line 5 dan 6 ni. Tengok buah dia, kita tunjuk macam hasil dia insya-Allah. Tu saya tunggu. Naik boleh tu untuk anda. Saya kucing. Oh, tertinggal belakang. Tertinggal belakang Terima kasih Ami, Sitino dan sebagainya. Mawar merah. Terima kasihlah sudah menonton. Saya Sabri Ibrahim KM. Mawar merah, ada tanam pokok mawar ke? Nama tu menggambarkan minat dengan pokok mawar. Kata macam mana? Siapa yang klik like ni? Terima kasih yang klik like. Siapa ya? Rehana Amri. Terima kasih Awang Kadir. Rohana Amri yang klik like. Terima kasih Rohana Amri. Syueng. Terima kasih. Saya Sabri KM. Hajar ni sebab kebetulan hari ni cuaca dia mendung, saya peluang untuk saya pun pokok mulberry. Saya tengah study tentang pokok mulberry sekarang ni, tengah study untuk mengkomersialkan mulberry seperti mana orang komersialkan strawberry. Cuma adalah cabaran dia untuk mulberry ni. Ada cabaran dia. So saya belum jumpa lagi solusi dia. Memang agak mencabar sebab entah lah. Bila dia berbuah hitam, kalau tak kutip dengan cepat-cepat, memang dia akan tergugur. Keduanya, kalau kita kutip telefon, kalau kita biarkan 3 hari, dia cepat rosak. Jadi itulah cabaran saya utama sekali. Saya tengah study cari solusi macam mana. Untuk sekarang ni solusi saya untuk elak pembaziran buah, bila saya kutip-kutip kan, untuk malam rohana. Terima kasih. Saya akan blender buat jam dan juga buat jus. Saya simpan dalam frozen beku kan. Saya bekukan dia dari batu, boleh membantu mengurangkan atau mengelak pembaziran.
Kalau tidak memang kalau terbiarkan di atas meja suhu bilik kan, lama-lama dia akan rosak. Sesuai cabaran ni saya perlu hadapi lah. Alang-alang kata apa dah menghabiskan banyak masa, tenaga, wang ringgit dalam bidang ni. Saya tak boleh berhenti. Kalau saya berhenti maka tak bijak. Saya kena hadapi cabaran. Cabaran kedua penyakit lah. Penyakit apa antara kebaikan kita pruning pokok ni untuk elakkan penyakit di bawah daun ni. Kalau kita biar lama-lama, dia ada satu penyakit di bawah daun ni. Saya tunjuk kalau ada, saya tunjuk. Ni dia ni. Dia akan ada penyakit ni, ada macam ni, putih-putih bawah daun. That's why saya pruning. Kecuali kalau saya ada ulat straw ataupun rohan ada ulat straw, bolehlah bagi kat ulat straw ataupun arnab. That's why untuk kedatangan ni saya plan, kalau saya sampai tahap boleh mampu, saya akan ternak arnab. So dalam saya pruning ni perumbazir je, saya akan beri kepada arnab. Dan saya akan buat percubaan lah, mungkin saya akan lulus pasan dulu arnab, tengok macam mana. Kalau saya boleh handle cabaran arnab, maka saya akan teruskan perbesarkan pula kepada menternak arnab. Memang membazir daun dia ni. Daun ni banyak sangat apa ni. Memang membazir lah. So kalau saya ada arnab nanti, dan bila saya tahu kenah-menah dia, insyaAllah saya boleh komersialkan peternakan arnab pula, insyaAllah. Memang diakui ya, apa jua bidang kita buat ada kenah cabaran dia. Tak kira apa jua bidang lah, dia ada kenah itu sendiri. Yang penting kita, ini cara saya motivasi diri lah kan. Yang penting kita, saya sendiri utamanya, jangan give up lah. Teruskan hadapi dalam buat biar sampai berjaya dapat dalam buat, biar dapat apa yang kita telah buat selama ni. Jadi kalau kita hadapi masalah, kita berhenti, kita akan buang masa, buang tenaga, buang wang ringgit. Sedangkan perlu saya sebut bahawa masalah yang kita hadapi itu adalah cara Tuhan nak meuniversitikan kita. Sebab tu dia beri masalah. Sebab tu Allah Ta'ala berikan cabaran ya. Sebab dia cara untuk Allah Ta'ala tambahkan pengetahuan kepada kita. Itu cara saya motivasi diri lah, supaya sentiasa boleh konsisten, tak cepat putus semangat sebagainya. Terima kasih yang baru bersama saya, Hasmah, Acik, sekali lagi Ira, terima kasih semua. Saya Sabri Ibn SKM lah daripada Taman Mulberry saya. Kepada yang mungkin first time tertengok live saya, bukan kekok lagi, itu biasa. Sebab lumrah manusia macam tu dah. Benda-benda pertama kali, rasa kekok, rasa malu, segan dan sebagainya. Rasa takut, rasa bimbang. Depend pada situasi lah. So itu normal ya, itu adalah biasa. Itu adalah biasa ya. Kepada yang baru sama-sama, contoh macam Zainab Ahmad, ya, Ira, first time sama saya.
apa pun saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi tengoklah saya walaupun mungkin 2 saat kot scroll lah, itu biasalah. Okay, sebab anda first time bersama saya. Untuk rakan sahabat bermasuk macam Jalil bin Suja dan sahabatnya Zainal Ahmad, saya fokus taman saya ni, fokus utama adalah mulberry dan juga pokok bunga ruh Jepun. Itu yang utama lah. Ada lagi lain apa nama tanaman, tapi yang utama adalah saya meneliti ataupun mengembang biak pokok mulberry. So untuk makluman Jalil bin Suja, hari ini saya buat aktiviti memangkas. Bahasa Inggeris panggil pruning. Tujuan apa saya pruning ni, memangkas? Saya jawab untuk menghasilkan buah. Mungkin Jalil Suja belum tahu kan. So tujuan saya pruning lah untuk menghasilkan buah. So mungkin dah masa sekitar 40 hari nanti, termasuk dalam bulan 30 hari bulan 4 nanti, line 5 dan 6 ni akan dapat saya menikmati buah mulberry. Nanti saya akan olah nantilah untuk kongsi dengan sahabat-sahabat semua buah mulberry yang ready untuk dinikmati. Lain-lain dah ada di lain yang lain tu, lain 5, lain 7 dah sedang merah, sekadar merah. Dia manis bila hitam. Kalau dia merah memang masam lah. Tunggu dia hitam baru kita petik. Nampak terang dah, separuh terang belakang saya tu. Terang dah. Okey. Kepada Zailan 70, terima kasih kerana sudah tengoklah saya yang tak seberapa ini, walaupun sejak. Terima kasih lah. Saya Sabri IBCM live daripada taman mulberry saya di Kampung Kuala Kubang, Pelancongan ya. Siapa yang nak menikmati keindahan yang ada di puncak Gunung Tebu, boleh. Kenapa dibuang daunnya? Oh, untuk soalan daripada siapa ya? Terima kasih. Ijab ke siapa? Maafkan saya sebab tulisan dah halus sangat. Kenapa dibuang? Untuk menghasilkan buah. Untuk malaman siapa ya? Allah. Sorry ya, tak sebut nama, sorry ya. Tapi tujuan untuk menghasilkan buah. Sebab perangai ataupun perangai ya. Pokok mulberry ni bila kita buat pemakasan, buang daun, buang ranting, bila keluar daun baru, dia keluar berserta dengan putik buah. Sebab tu lah untuk sahabat kita bertanya tu, siapa Ilaf ke apa urusan halus sangat. Sebab tu lah bila kita pruning je, kita boleh setting kita nak pokok mulberry kita berbuah masak pada bila. So setting hari ni saya anggarkan mungkin dalam 30 bulan 4 nanti baca kering, dia akan menghasilkan buah lah yang baik. Sebab kalau sekiranya kita
pruning tak kena timing. Semasa masak tu musim hujan, buah tak cantik lah. Ada lain yang 7 saya dah buat baru ni. Ya, sekarang ni musim hujan, sekejap panas sekejap. So buah yang dikeluarkan tu, yang masak tu, tak bercantik buah dia. Dia lagi best sekali kalau mampu kan, buat kanopi, dalam kanopi. Bila tak kena air hujan ke apa ke, insya-Allah dia akan menghasilkan buah yang besar dan berkilat. Berkilat. Sekarang ni kalau lain 7 tu sedang merah tu, bila hujan macam ni tak cantik lah, tak cantik. Buah dia tak apa cantik, tak berkilat mana, tak besar mana. Kalau betul asalnya cakap saya, kalau bulan 4 ni panas elok kan, tengok buah dia cantik, berkilat-kilat, besar-besar. Untuk lain 5 dan 6 ni buah dah habis, dikutip baru ni. So bila dah habis semua, saya pruning lah. Saya buat aktiviti pemangkasan ni untuk menikmati buah mungkin dalam 30 bulan April nanti, insya-Allah. Menikmati buah dia. Nanti atas nanti saya kat lah masa tu. Masa dia berbuah nanti. AI Sunbury tulis tu, Exploring Mulberry Care Tips. Canggih AI ni. Dia boleh detect apa syakat dia beritahu sini. Exploring Mulberry Growth Tip, Exploring Mulberry Care Tip. Ini kecanggihan AI apa nama, TikTok. Sebab tu bila kita buat tu benda perkataan tak elok, dia akan ban ataupun violation. AI dia boleh detect dan dia tahu kita cakap tentang apa. Kita cakap benda-benda yang negatif, biasa dia boleh ban. Kita cakap kata-kata yang kasar-kasar ke, yang dia boleh ban. Kecanggihan AI dia. So kepada bertanya tadi, adakah saya menjawab salah awak kepada siapa yang bertanya tadi, nama yang berbalik. Nama apa tadi? Ija ke apa? Bukan Ija, Ilan. Adakah saya berjawapan kepada awak, menjawab kehendak soalan awak, kenapa dibuang daun? Itu dia. Untuk menghasilkan buah mulberry. Yang kedua ialah untuk maklumat Ilan ya. Tujuan dia buat daun juga untuk mengelakkan merebaknya penyakit. Sebab ada penyakit di bawah daun ni. Contoh macam ni, untuk maklumat Ilan. Ni. Dia ada putih-putih macam ni. So kalau saya biar lama, dia akan merebak ke dahan-dahan lain. So saya buat pruning pertama untuk dapatkan buah, yang kedua untuk mengelakkan penyakit merebak. Maknanya kalau Ilan ada pokok mulberry kat rumah besar, tak keluarkan buah, ketik yang mudah sangat. Awak buang semua daun, buang daun kecil, baja. Lepas tu pruning dia, buang daun sebagainya, tengok. Tapi kalau biar gitu, memang dia besar lah. Besar pokok ni. Pokok memang besar. Memang pokok besar kalau dia biarkan. Kalau tak apa dia buat pruning, tak ada buah. Itu lah.
Pruning bahasa Inggeris bahasa Melayu juga ialah pemangkasan lah, pemangkasan. Kita buang semua daun dadahan yang tak perlukan. Nanti saya akan share pula dahan yang macam mana perlu dibuang. Okey. Untuk next live di masa lain saya akan share tips dahan yang macam mana yang patut kita potong buang. Yang patut kita pruningkan dia. Okey, bukan semua dahan ya. Tapi asalnya ialah yang untuk makluman Wanoria, asalnya ialah untuk menikmati buah pokok mulberry kita perlu buat pruning. Dan dia masuk ya Wanoria ke Asy'ari Yaqub ke Rohani. Kalau tak naik live saya minta maaf banyak ya. Tapi kita semua lah manusia kan. Tak ada yang sempurna 100%. Kalau anda hebat bahagian ni, ada bahagian anda kurang. Anda lemah. Sama saya juga. Itu maklumlah dunia tidak ada siapa jua yang sempurna 100%, tak ada. Hanya Rasul Nabi sahaja yang sempurna 100%. So kita orang awam ni ada kelebihan sendiri ya. Maka fokuskan untuk menyuburkan lagi kelebihan ataupun keistimewaan yang ada pada diri anda, macam belajar khusus dan sebagainya orang. So kelemahan tu kita yang fokus sangat. Maksud saya lah tak perlu keluh kesah lah, tak perlu keluh kesah melampau, rusing melampau kepada kekurangan yang ada pada kita. Kita fokuskan masa tenaga kita pada menyuburkan apa-apa kelebihan yang telah ada pada kita. Ya, fokuskan masa untuk belajar, tenaga ke wang ringgit ke untuk menyuburkan kelebihan yang ada pada kita. Tak perlu kita nak buang masa duk mengeluh kesah, tak payah. Merugikan masa kita je. Sebab kalau kita duk buang masa duk keluh kesah, kita lupa bahawa kita pun ada juga kelebihan sendiri. Kita lupa. Sudah baik kita lupakan kekurangan kita, kita fokus kepada kelebihan kita. Pergi belajar sebagainya. Itu cara saya motivasi sendiri kan. Sebab mungkin apa saya share ni, tips saya share ni ada boleh guna pakai. Apa saya share tentang tadi kan, tak perlu fikir sangat rusak kelemahan diri, anda boleh pakai untuk diri anda.
Okey, beres. Terima kasih bermasuk. Cimi sebelah bersama saya ni ya. Nur Hayati 56 Zahara SZH. Terima kasih. Saya Sabri Ibrahim CKM. Anda live bersama saya daripada Taman Bunga Sayur saya. Bos saya buat ni sedang melakukan aktiviti memangkas. Bahasa Inggeris panggil pruning. Sudah keluar dah. AI summary beritahu apa tu? Understanding planting tips with cow. AI summary gardening tips pruning for fruit. Canggihnya. Cik Boy, terima kasih. Oh, nampak kan tu AI summary beritahu tu gardening tips pruning for fruit. Dia berdetect apa yang saya cakap. Point ataupun benda yang saya cakap. Cina punya pukulan. Programmer dia tu. Ni kat mereka pun apa nama? Cemburu. Tak boleh nak overcome kepakaran programmer apa nama? Yang design TikTok. Inilah kelebihan programmer. Yang reti bahasa apa ni, bahasa komputer ataupun pengaturcaraan. Macam mana dia cook asli tak cook dia buat macam mana. Ramai-ramai siapa yang programmer boleh tahu tak? Ramai-ramai siapa programmer yang buat programming. Canggih kita apa tahu kan. Sepatutnya kita kuasai tahu ilmu-ilmu membuat programming. Kena ada kita punya orang tertentu yang buat program ya. Lagi bagus yang mampu buat kod sendiri. Kod untuk bahasa komputer, untuk setiap komponen atau hardware itu berkomunikasi. Chipset ke kapasitor ke apa lagi, IC ke, semua tu adalah hardware. Sudah boleh komunikasi bila ada suatu program atau suatu bahasa yang boleh menyebabkan dia boleh komunikasi. Cik Zah, terima kasih. Rahmah, terima kasih yang sudi bersama sahabat Teh, terima kasih Kak Cik, terima kasih. Kita live daripada untuk melawanan 52, live daripada Taman Mulberry saya sekarang ni. Taman Mulberry saya punya. Aktiviti apa? Aktiviti ialah buang daun, buang dahan, pruning. Untuk apa? Untuk dapatkan buah atau putik baru buah mulberry. Nanti bila keluar daun baru, dia akan keluar serta dengan putik buah. Sebab perlu lakukan pruning ataupun bahasa Melayu pemangkasan. Saya juga ada buat yang untuk sahabat sahabat semua, Siti, Anita ke sebagainya ya. Lagi ni, saya ada juga buat pembentukan bonsai daripada pokok mulberry. Di antara produk saya adalah bonsai daripada pokok mulberry. Sebab kos saya lah berasas kepada mulberry, produk berasaskan mulberry.
Cuma mulberry masih dalam proses pembentukan. Hasil tak seberapa lagi lah hasil dia. Masih belum sesuai untuk saya tunjukkan. Pokok-pokok mulberry telah berjaya saya bentukkan jadi bonsai. Bonsai tu memang perlu masa lama. That's why saya faham dah tu. Daripada tebak langsung sebab juga by time saya terus mungkin 5 tahun lagi barulah nampak hasil dia lah. Sebab bonsai dia perlu masa. Macam tu nak lembu lah. Tak langsung lembu, buat payah lembu. So boleh jual lembu sebab masa dia. Lembu ke ayam kan. Bila ada ayam, tak segera boleh makan ayam kan. Dia perlu masa. Ayam kampung perlu 6 bulan. So bila tak langsung payah bertiga ekor ayam kampung. 6 bulan kita boleh makan ayam kampung. Kalau tak langsung, sama macam saya ni, bila saya faham. Siapa boleh menikmati buah mulberry, saya juga akan boleh menikmati nanti keunikan pokok bonsai. Pokok bonsai daripada mulberry. Sikit lah. Sikit lagi. Ni saya tabung kanan kiri. Ni line 5 dan 6 ni memang saya buat macamkan kopi lah. Saya kalau dalam lebat memang geduk selesa di bawah ni. Kalau line saya buat macam buat pagar, saya akan share nanti. Bentuk-bentuk jenis yang kita boleh bentukkan daripada dahan pokok mulberry ni. Macam-macam kita boleh bentukkan ya. Macam-macam. Pok Uwe terima kasih. Ros Ahmad terima kasih kerana sudi tengok live saya tak seberapa. Terima kasih banyak lah. Muhammad. Okey, terima kasih. Nampak dah nak sana ni. Ni.
Sikit lagi. Merah. Terima kasih banyak Zalina. Terima kasih. Pak gapo tu? Abayi buat ni, saya duk buat pemakas daun pokok mulberry. Gapo jual supaya pokok mulberry ni berbuah. Abi tahu kan? Pokok mulberry tahu ke tak? Takak bayi pun dah tahu, cuma buat tahu tu. Anda lebih tahu saya kan. Kadang saya segan juga. Apa itu panggil pruning. Buat dah daun untuk supaya pokok mulberry ni dia mengeluarkan buah. Yang mana untuk nak biji pokok mulberry ni tangan dia nak buah, kita kena buah daun. Kalau tak, dia tak buah. Pokok sahaja tak buah. Maknanya kalau biji ada pokok mulberry kat rumah tak berbuah, potong buah daun, gati tak perlu. Nanti bila dia keluar daun baru berserta dengan buah. Bersetengah putih buah. Sebab kita perlu buat pemakasan. Orang putih panggil pruning. Orang putih panggil pruning. Okay. Kita buang rata-rata tak perlu. Dan juga daun. Kalau tak, dia daun besar saja. Kecuali bayi dia tempat Aziz ada ulat straw boleh, ataupun arnak boleh simpan daun banyak macam ni. That's why saya plan sekarang ni untuk sahabat-sahabat semua ya. Saya sedang merangka untuk memperluaskan lagi bidang mulberry ni kepada ternak arnak. Mudah-mudahan berhasil lah pasal rancang ya, untuk makluman Abdul Aziz apa lagi ni. Toifan, Bokra, Lapan, Alia. Kalau awak ada ulat straw boleh juga. Dia kena tadilah kena dia. Kena tadi sebab saya akan bermula mungkin dahulu kalau arnab saya akan buat eksperimen mungkin sepasang dahulu tengok macam mana. Sebab kita faham ya, setiap tu benda atas dunia ni Tuhan buat semua ada pro and kontra. Ada cabaran dia, ada kenah dia. That's why saya kena study dahulu. So cara saya study lah, saya cuba ternak sepasang dahulu. Arnak macam mana, hadapi kenah dia macam mana, lebih hadapi. Dan selesai cabaran dia, insyaAllah saya akan perbesarkan lah. Kepada buka satu lagi produk iaitu ternak arnak, insyaAllah. Sebab sangka dah ada dah, equipment sangka dah ada, cuma saya perlu study lah. So cara paling bagus study sahabat-sahabat semua ya. Mesti saya kongsi lah satu tip apa dua bidang yang kita nak ceburi, nak buat, nak lebih supaya lebih tahu, lebih feel, lebih dekat di hati. Dia kena bergelombang masuk dalam parameter dalam tempat tu. Kalau setakat lihat luar je, baguslah gini, tapi tak bergelombang masuk ataupun tak terjun masuk dalam bidang tu, tak akan dapat feel yang betul lah. Dia kena masuk dalam bidang tu. Sebab kita dapat betul-betul kata apa, real story ataupun real pengalaman. Itu dia. Apa juga sama bidang.
Saya tahu teori saya banyak, tapi tak buat kerja, tak bergelumban dengan benda tu. Hanya sekadar tahu dari segi ilmu saya lah. Tapi takkan sama dengan orang yang masuk ke bidang tu, bergelumbang dalam bidang tu. Dia punya kualiti, credibility, kualiti confidence dia lebih tinggi berbanding orang yang banyak teori, tahu banyak tapi dia sekadar teori sahaja. So bila tahu benda tu nampak potensi kan, kita belajar lebih kurang, lebih kurang sedikit, terus kita masuk terjun lebih nanti insya-Allah. Cuma tip ialah jangan kita terjun secara sembrono, tak boleh. Terjun juga, masuk juga, tapi sebelum masuk at least kita buat homework sikit, buat kajian sedikit yang seperti asas-asas. Bermaksud tak perlu tunggu perfect, semua tahu baru nak buat, tak payah. Tak perlu kita macam tu. Dia nak lebih feel, lebih molek, dia kena masuk setelah terdapat sedikit info asas yang penting dengan hal yang terjun tu, baru terus buat. Kalau kita tunggu complete tahu A hingga Z baru nak masuk, memang tak dapat lah. Memang buang masa je lah. Ada kena masuk, kita mesti terjun masuk. Kata apa, terjun tapi terjun dengan ada asas lah. Ada pengetahuan asas satu benda tu. That's why saya plan, saya nak potensi untuk ternak. Saya belum terjun lagi sebab saya nak dapat dahulu at least benda-benda asas penting tentang fenomena tentang arnab melalui pembacaan. Pembacaan, tengok video sebagainya. Terus saya dah fikir dah cover sikit asas fenomena arnab tu, baru saya akan bergelumbang dengan arnab tadi, masuk dengan arnab tadi, baru dah tahu macam mana lebih. Itu dia. Okey. Faham kan apa yang saya cuba cakap kan? Dengan cara saya yang begitu ni, saya harap you all faham lah dengan apa saya cakap ni. Sebab kalau tu nak sempurna dahulu, cover semua aspek secara mendalam tanpa masuk dalam bidang tu, tak dapat punya, percayalah. Kita kena masuk, kena berani terjun. Tapi lah, jangan terjun secara mari buta lah. Sebab saya apply benda ni dalam satu kehidupan, alhamdulillah. Saya buat macam pokok mulberry ni. Saya tengok potensi dia tu ada, dan juga saya boleh absorb khainah dia tu. Saya pakai awal dahulu dan saya study asas tentang mulberry ni, dan saya sedar dia ada khainah dia, tapi saya dapat saya boleh hadapi khainah dia tu. So saya terus bergelumbang masuk dalam bidang menanam pokok mulberry. So bila saya masuk atau bergelumbang dalam mulberry, betul lah dengan sedikit info saya ada dahulu sebelum masuk, betul mesti ada fan. Tapi bila saya masuk secara direct dalam bidang ni, rupanya ada banyak lagi kena cabaran yang saya kena telan, yang saya tak jumpa semasa saya study dekat awal dahulu. So inilah cara dia nak meuniversitikan kita, nak beri ilmu. Sepengalaman, cabaran, fenomena yang Tuhan bagi dalam bidang kita, bidang awak semua kan. Jangan lari, jangan berhenti, hadapi. Jangan bertukar profession, jangan bertukar bidang. Bila bidang anda buat tu kan, ada masalah kena, anda rasa tak boleh buat, anda berhenti, tukar pada profession baru, maka anda rugi sebab anda bermula kosong balik ya. Terima kasih kepada Esa, terima kasih semua ya. Saya Sabri Ibn SKM. Ini pun Haskah. Sorry ya, sebab saya tengok sebab phone saya ke klub, bila panas dia kabur. Ni kena cak ayam ni.
kamera murah, tapi saya bersyukurlah dengan apa yang ada dahulu ni. Sebab saya faham tu benda iaitu ya, orang berjaya sekarang, orang yang dah hebat sekarang ni, dah jutawan sekarang dan sebagainya, dia bermula pada kosong juga. Bermula pada tak ada harta, bermula tak ada ilmu juga, tak ada terus lahir kaya raya, tak ada. Semua bermula pada kosong. Tanpa pakaian, maka dapat pakaian, tanpa minuman dapat minuman. So bila saya faham benda tu, situasi tu, so saya teruskanlah, saya buat apa yang saya telah buat. InsyaAllah yang penting saya boleh konsisten lah untuk absorb cabaran yang bakal mendatang lagi dalam bidang mulberry ni. Bidang mulberry. Baru ni saya jumpa satu produk, dia gabung produk daripada mulberry, buah-buah mulberry, dia gabung dengan apa saya lupa. Ia satu inspirasi pada saya. Kerana saya tak fikir pun bahawa dia boleh gabung. Saya lupa, saya tak simpan dia punya packaging dia tu. Tapi itulah kelebihan orang dah lama dalam bidang mulberry ni. Dia dah jauh dah tinggalkan saya. Jauh lama dah menghadapi fenomena mulberry dan dia boleh survive. So akhir sekali dia boleh menghasilkan impak positif lah dari segi ekonomi dan sebagainya lah. Baik, terima kasih kepada siapa ya, Cross Browsai, macam-macam nama. Mungkin bahasa Thailand ke awak? Bahasa Thailand ke? Cross Browsai. Saya from Malaysia. I'm from Malaysia. From Malaysia. Okey, siap. Alah. So dia dah siap dah. Ke hujung dia tu. Okey, ni line nombor 6. Ni line nombor 7. Settle. Jom kita tengok. Kita tengok ya. Ini dia lah hasil dia. Tak gini pula tu dia. Dulu saya buat padat dahan-dahan dia, tapi bila saya study balik, saya ubah, buat penambahkan. So saya pilih dahan yang tertentu sahaja yang saya biarkan. Yang tu yang lain saya kebuang. So ada berlaku penjarakan untuk menghasilkan buah lebih baik. Ya. Dulu memang dia pokok mulberry ni memang dia dahan dia lebat, batunya lebat. Saya pun ada pokok ni, pokok keladi besar ni, pokok keladi gergasi pun ada ya, untuk manfaat yang tahu. Ada 2-3 satu proses untuk buat pemindahan ni. Besar keladi ni, boleh berteduh bawah tu. Tipu sebagai daripada produk, bakal produk yang saya akan proses nanti insyaAllah untuk penuhi apa saya rancang. Okey, biasa kita buat ni sekarang cek lah. Beres. Settle. Yang lain dah berbuah. Sebab anda lain berbuah. Jom. Dia dah masak pun.
Inilah yang nombor 3 ni. Okay, nombor 3 ni. Dah keluar putih. Dia keluar daun. Nampak? Setengah buah sekali. Okay. Dia keluar daun. Setengah buah. Ni lain 3. Mungkin dalam masa 30 hari lagi, insyaAllah boleh makan buah dia ni. Dia keluar daun baru. Setengah putih buah. Ini kelebihan bila kita pruning dia. InsyaAllah saya kalah nanti. Ni lain 3. Ni line 3 ni. Saya ikut pipe ni. Ni pipe watering system. Kalau musim panas tak hujan, saya pakai ni lah. Untuk siraman pokok. Ni line nombor 2. Saya tengok berapa mana buah dia dah masak. Jom. Line 2 ni. Okay. Dah ada pun buah yang masak ni. Nampak tak ni? Tangan saya tu. Nampak dah jatuh dah. Hitam memang manis lah biasanya. Ya, kalau hitam macam ni, ya. Masak. Ni line nombor 3 ni, nombor 2 sorry, dah ada berbuah. Dah masak pun setengah ni. Ni hitam ni masak ni. So hitam manis Kalau hitam tu yang manis. Kalau yang merah tu masam, boleh garam. Saya kadang-kadang makan yang hitam, makan yang merah. Okay. Harap info yang tak seberapa ni memberi manfaat lah pada sahabat-sahabat yang sudi menonton live saya ni. Okay. So bila dah habis buah nanti ni kan, saya akan pruning lah. Line nombor 2. Kadang-kadang tak termakan, kadang-kadang tak suai saya. Bila buah banyak kan, untuk elak pembaziran saya akan blend dia masuk ke dalam peti beku. Okay. So saya boleh makan lah untuk hari-hari yang mendatang. Okay. Dah masak ni. Mungkin petang saya ambil petik untuk berbuka puasa dengan buah mulberry ni. Dia kalau lebat betul cantik tau. Kita buang daun ni biarkan warna cantik. Ni dia. So bila dah habis line nombor 2 ni, saya akan pruning baiklah. Saya akan pruning semua. Tentang pembentukan tadi kan, harus saya sebutkan pembentukan kan untuk makluman cross brown. Sorry kalau saya nama silap ya. Cross brown sign ya. So kalau tadi saya sebutkan pembentukan dahan mulberry ada beberapa teknik. Tadi ada bentuk kanopi. Yang ni saya keh macam ni. Keh macam ni, membolak macam ni. Hujan lah. Jangan sampai. Okay, ini saya membolak macam ni. Ada sebab ada rahsia lah. Antarilah bila kita antara cara untuk menyebabkan pokok mulberry aktif berbuah, kita sakitkan dia. Kita bagi streskan dia. Sama ada kita pruning macam ni. Okay. Ataupun kita bengkokkan batang dia. Contoh macam saya buatkan hujan saut semua. Kena elah dahulu. Line yang ketujuh ni. Line ketujuh ni saya bangkan dia ni. Nampak dah dia keluar buah. Ni buah nampak ni. Tu. Bila kita band dia stress, dia akan mengeluarkan buah. So right, terima kasih. Hujan dah mungkin lebat. Terima kasih semua. Kalau tak menarik ataupun info ke tepat, saya minta banyak-banyak sebab saya masih lagi proses study dan masih banyak yang saya tak tahu. Kalau ada sahabat-sahabat lebih tahu pada saya ni, lebih betul, perasaan saya silap fakta, saya minta maaf banyak. Jumpa next kosian. Salam hormat dan selamat menunaikan ibadat puasa. Jumpa next kosian. Terima kasih kepada Rusmah, Ahmad 05, Yahyi, Zin, Muhammad dan sahabat Hussein. Terima kasih. Jumpa next kosian.